orang. 4? Maksimum kan. Kalau let's say seminggu kerja every day 5 hari baru 20 orang. Betul? 20 orang kalikan dengan let's say 50 minggu 52 minggu dekat setahun. 20 kali 50 baru 1,000. Baru 1,000. Rakyat Malaysia ada 32 juta. So at that time I feel like tak boleh ni, mesti ada cara yang lagi bagus. So that's where I started belajar tentang content. And then I started build my own content. And then instead of ajar one-on-one, saya tubuhkan satu learning or like a program yang mengajar orang untuk urus kewangan diri sendiri. Macam at least dia tahu juga nak. Dia belajar basic lah. and dia sendiri boleh uruskan. Dia sendiri boleh invest. So I change the perspective. Rather than saya yang kena jaga kewangan korang, korang jagalah kewangan masing-masing. That's where I scale. And Alhamdulillah as of now, tak silap saya dah ada 40,000 student dalam masa 5 tahun. You buat program tu one to one ke online ke? Online. Online lah. Online. So, you know, maksudnya memang that was the turning point lah. So, I can share with more people. Ajar orang untuk perkasakan kewangan mereka, ajar orang untuk melabur dengan betul, dengan bijak, and paling, the most important thing lah, tak nak kena scam. Kenapa orang kena scam? Orang kena scam sebab tak ada ilmu. Diorang ingat, kalau aku invest 500 hari ni, esok dah jadi 5,000. Orang boleh percaya. Dia tak, dalam dunia ni tak ada too good to be true. Kalau kau dengar benda-benda apa-apa yang too good to be true ni, kau jaga-jagalah. Tapi apa similarity, karakteristik orang yang kena scam ni? Usually adakah orang tu memang orang tua ke, ataupun orang muda ke, ataupun orang yang tak ada duit ke? Okay. In term of umur, tak kisah. Range dia memang wide.